Nama Arif Aiman Hanapi kembali menjadi perhatian besar selepas pemain muda sensasi Malaysia itu dinobatkan sebagai Bubbles 02 Man of the Match dalam satu aksi yang mencuri perhatian peminat bola sepak Asia. Apa yang lebih mengejutkan, beberapa media Eropah mula memberikan perhatian terhadap persembahan luar biasa pemain sayap Johor Darul Ta'zim tersebut. Persembahan Arif Aiman dalam perlawanan itu dianggap antara aksi terbaik sepanjang kariernya setakat ini. Kelajuan, kawalan bola, kreativiti, dan keberaniannya menyerang pertahanan lawan benar-benar memukau penyokong yang menyaksikan perlawanan tersebut. Sejak whistle pertama dibunyikan, Arif Aiman tampil sangat agresif. Setiap kali beliau memegang bola, pertahanan lawan kelihatan panik dan sukar mengawalnya. Gerakan lincahnya di bahagian sayap menyebabkan banyak peluang berbahaya berjaya dicipta untuk pasukan. Media tempatan mula memuji persembahan pemain muda itu sebaik sahaja tamat perlawanan. Namun apa yang paling mengejutkan ialah beberapa portal bola sepak Eropah turut mula berkongsi klip aksi Arif Aiman di media sosial mereka. Ramai peminat luar negara terkejut melihat kemampuan pemain dari Malaysia yang memiliki teknik dan kelajuan setanding pemain Asia terbaik lain. Ada yang membandingkan gaya permainan Arif Aiman dengan beberapa pemain muda terkenal di Eropah kerana keberaniannya bermain satu lawan satu. Anugerah Bubbles 02 Man of the Match yang diterimanya menjadi simbol kepada kerja keras dan peningkatan prestasi luar biasa pemain tersebut sejak beberapa musim terakhir. Ramai percaya Arif Aiman kini semakin matang dan bersedia untuk bersaing di tahap lebih tinggi. Penyokong JDT pula tidak henti-henti meluahkan rasa bangga terhadap pemain kesayangan mereka itu. Di media sosial, nama Arif Aiman terus trending apabila ribuan penyokong berkongsi aksi hebatnya sepanjang perlawanan. Ada juga penyokong yang mula berharap beliau akan mendapat peluang beraksi di luar negara pada masa depan. Mereka percaya bakat sebesar itu tidak seharusnya hanya dikenali di Malaysia sahaja. Perkembangan ini turut memberi impak positif kepada imej bola sepak Malaysia. Apabila media Eropah mula memberikan perhatian kepada pemain tempatan, ia menunjukkan bahawa kualiti pemain Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa. Ramai pemerhati bola sepak Asia Tenggara melihat Arif Aiman sebagai simbol generasi baharu pemain Malaysia yang lebih moden, pantas, dan berani bermain di pentas besar. Pada usia muda, beliau sudah berjaya membuktikan dirinya sebagai antara pemain paling penting dalam skuad JDT dan pasukan kebangsaan. Jurulatih dan rakan sepasukan juga memuji sikap profesional pemain itu. Walaupun semakin popular, Arif Aiman tetap dikenali sebagai pemain yang merendah diri dan sentiasa mahu meningkatkan prestasinya. Dalam perlawanan tersebut, beliau bukan sahaja membantu serangan tetapi turut bekerja keras ketika bertahan. Semangat juangnya sepanjang 90 minit membuatkan ramai peminat semakin menghormati komitmennya di atas padang. Media Eropah pula mula bertanya satu soalan menarik, adakah Arif Aiman sudah bersedia untuk bermain di liga luar negara? Persoalan itu kini mula menjadi topik hangat dalam kalangan peminat bola sepak Malaysia. Walaupun masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan, ramai percaya pemain muda itu mempunyai potensi besar untuk pergi lebih jauh jika terus bekerja keras dan mengekalkan konsistensi persembahannya. Apa yang pasti, malam bersejarah itu menjadi bukti bahawa pemain Malaysia juga mampu menarik perhatian dunia jika diberikan peluang dan terus menunjukkan prestasi berkualiti tinggi. Kini nama Arif Aiman bukan sahaja dikenali di Malaysia, malah semakin mula disebut-sebut oleh peminat bola sepak antarabangsa. Dan jika beliau terus bermain seperti ini, tidak mustahil satu hari nanti pemain muda Harimau Selatan itu akan mencipta sejarah lebih besar dalam dunia bola sepak Asia.